Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjawab persoalan etis mengenai teodisi. Apakah itu etis? Etis ialah sekumpulan individu yang menolak ataupun tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Dalam Islam, fahaman ini dikenali sebagai al-ilhad, manakala penganutnya pula disebut sebagai mulhid. Fahaman ini berkembang hasil pemikiran tokoh-tokoh falsafah yang terkenal seperti Karl Marx, Friedrich Nietzsche dan David Hume yang menolak konsep ketuhanan melalui pendekatan rasional dan empirikal. Seterusnya, kita akan masuk kepada definisi teodisi. Perkataan teodisi ini berasal daripada perkataan Yunani theos yang membawa makna Tuhan dan daik iaitu keadilan, yang bermaksud keadilan Tuhan. Istilah ini diperkenalkan oleh ahli falsafah Jerman iaitu Gottfried Leibniz pada tahun 1710 melalui karyanya Essays de Théodicie yang bertujuan menjelaskan bahawa kewujudan kejahatan tidak bercanggah dengan kebaikan Tuhan. Secara umumnya, perbahasan teodisi berusaha menjawab persoalan bagaimana Tuhan yang maha baik dan maha kuasa membenarkan kejahatan serta penderitaan wujud di dunia. Teodisi ini menjadi topik utama dalam perbincangan teologi dan falsafah untuk mengharmonikan tiga unsur yang penting, iaitu kewujudan Tuhan, sifat kebaikan Tuhan dan kewujudan kejahatan di dalam dunia. Seterusnya, kita masuk pula kepada konsep teodisi menurut perspektif Islam. Dalam Islam, keadilan Tuhan ataupun al-adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya, iaitu segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah adil dan penuh hikmah, walaupun kadang-kala tidak dapat difahami oleh akal manusia. Berdasarkan hadis qudsi, Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Maksudnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim ke atas diriku dan aku jadikannya haram antara kalian, maka janganlah kalian berlaku zalim sesama kalian. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, kita akan mendengarkan bacaan alunan Al-Quran mengenai dalil keadilan Tuhan. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Persoalan etis mengenai teodisi. Soalan yang pertama adalah asal usul kejahatan, ataupun bagaimana sebenarnya kejahatan ini muncul dan siapakah yang bertanggungjawab ke atas kejahatan. Asal usul kejahatan menjadi persoalan yang asas dalam perbahasan etism. Bagi etis, jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka dia juga mesti bertanggungjawab terhadap kewujudan bencana alam, penyakit, penderitaan haiwan dan kezaliman manusia. Soalan yang kedua adalah masalah kejahatan. Bagaimana implikasi masalah kejahatan kepada konsep ketuhanan seperti zat dan sifat Tuhan? Masalah kejahatan sering dijadikan asas hujah oleh etis untuk menolak kewujudan Tuhan. Menurut mereka, kejahatan seperti penderitaan, bencana alam, penyakit dan kezaliman manusia itu menimbulkan percanggahan dengan konsep ketuhanan yang digambarkan sebagai maha kuasa dan maha baik. Jika Tuhan benar-benar maha kuasa, maka dia berkuasa untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Jika dia benar-benar maha baik, jika Tuhan betul-betul maha baik, maka Tuhan tidak akan membiarkan makhluknya menanggung penderitaan. Dan soalan yang ketiga adalah sebab kejahatan. Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan untuk wujud? Sebab kejahatan telah menjadi persoalan yang paling kritikal dalam hujah-hujah etis.
Mereka berpendapat bahawa jika Tuhan benar-benar Maha Kuasa dan Maha Penyayang, tidak ada alasan moral yang kukuh untuk membiarkan kejahatan wujud. Kezaliman, bencana, penyakit dan penderitaan yang menimpa golongan tidak bersalah termasuk kanak-kanak sering dijadikan contoh bahawa tiada justifikasi moral yang boleh diberikan untuk kewujudannya. Oleh itu, persoalan mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan sering dijadikan hujah utama untuk menolak ataupun meragui kewujudan Tuhan. Dengan itu, kita pergi kepada pandangan sarjana Islam untuk menjawab persoalan-persoalan etis berkaitan dengan teodisi. Untuk menjawab persoalan-persoalan etis mengenai kejahatan ataupun teodisi ataupun keadilan Tuhan, para sarjana Islam hanya menggunakan ayat Al-Quran untuk menjelaskan bahawa kejahatan dan penderitaan di dunia bukanlah tanda ketidakadilan Tuhan. Sebaliknya, ianya mengandungi hikmah dan tujuan-tujuan yang tertentu. Yang pertama, kewujudan kejahatan ini ia hadir sebagai ujian terhadap kebebasan manusia. Yang kedua, kejahatan merupakan peringatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ianya merupakan bimbingan bagi golongan yang telah tersesat. Yang keempat, kejahatan juga merupakan pengajaran daripada kesilapan umat-umat yang terdahulu. Yang kelima, kejahatan juga berfungsi sebagai pencegah kepada kemudaratan yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah kewujudan ini merupakan dorongan untuk manusia supaya lebih bersyukur. Dalam menjawab persoalan etis mengenai perbuatan Tuhan yang mewujudkan kejahatan itu, yang mengatakan bahawa Tuhan tidak perlu melakukan kejahatan, tidak sesuai dengan konsep Tuhan yang maha sempurna. Menurut Al-Jawzi, ianya ibarat tukang mahir yang menggunakan bahan-bahan yang cacat dengan bijaksana. Hasilnya tetap juga akan menjadi sempurna. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan setiap perkara pada tempatnya secara adil dan berhikmah. Setiap keburukan yang telah berlaku di dalam dunia mempunyai hikmah-hikmahnya yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jika keburukan ditempatkan di tempat yang tak sesuai, maka itulah yang dinamakan sebagai ketidakadilan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.